Orang selalu ingat, kalau gaji besar, automatik akan kaya. Tapi realitinya, ramai je gaji besar, hujung bulan makan Maggi juga. Kenapa jadi macam tu? Sebab masalah bukan kat jumlah gaji. Masalahnya, tak reti simpan. Gaji besar, tapi gaya hidup pun makin besar. Beli benda ikut nafsu, bukan ikut perlu. Tengok akaun bank, tinggal angka sedih. Sebab tu simpan emas ni power. Dia bukan ajar kita jadi kaya mendadak, tapi dia latih kita tahan nafsu. Bila simpan emas, kau tak mudah sentuh. Sebab nak guna kena jual dulu. Kena fikir 2-3 kali. Tak macam duit dalam bank. Tekan apps, lesap. Dan yang bestnya, kau tak perlu pun gaji besar nak mula. RM1 je pun dah boleh mula dengan akaun Get Public Gold. Lama-lama jadi gram. Lepas tu jadi habit. Simpan sikit-sikit tapi konsisten. Yang penting simpan sebelum pakai. Bukan pakai dulu baru ingat nak simpan. Gaji besar ke, kecil ke, dua-dua tetap kena ada simpanan. Tak kisah kau CEO ke, cashier. Kalau tak simpan, memang sama je makan Maggi hujung bulan. Klik je link kat bio atau isi beg biru di bawah. Aku tolong guide sampai kau boleh simpan sendiri. Slow-slow naik. Kita ubah mindset, bukan tunggu kaya baru simpan. Tapi simpan dulu, baru boleh rasa kaya betul-betul.